sesuai dengan kita. Pasal dalam ChatGPT tu dia random je, kan? Macam saya cakap tadi lah, tak semestinya apa yang dia bagi tu sesuai dengan badan kita. Masalah badan kita, kita kena cari orang yang betul-betul boleh bantu. Pasal semua yang ditulis dalam internet tu ada yang langsung tak boleh pakai pun. Betul. Mungkin boleh shadok mana yang ilmu yang boleh kita ambil lah. Macam dia bagi information ke calories ke benda-benda yang tu, saya rasa bagus. Cuma benda-benda yang memang kita nak tanya secara spesifik tentang diri kita, yang tu yang memang tak dapat lah saya rasa daripada AI. Kena ada dalam circle ilmu kita tu. Memang bagus. Saya suka Gen Z ni ramai. Saya suka yang tanya soalan ni. Dia ada banyak cabang-cabang ilmu. Tapi bila saya nasihat dekat dia, saya kata kena ada seorang guru, a person yang memang dia boleh refer, rujuk. Okey, saya rasa tu saja. Alhamdulillah panjang pula ni, tapi saya rasa macam apa yang kita dengar pada hari ni banyak sangat. Saya pun belajar sesuatu dan saya pun rasa macam masya-Allah. Benda ni sebenarnya kalau Allah nak bagi rezeki tu memang dia tak akan pernah salah alamat lah. Dan tahniah untuk Hairul sebab dah dapat balik nikmat sihat tu. Cuma ada beberapa benda yang memang Hairul betul-betul kena jaga dulu supaya dapat istiqomah ataupun dapat pergi dengan lebih jauh lagi ke hadapan. Sebab ada orang yang memang bila dia dah berjaya pada tahap ni, dia akan cepat lara. Dia akan cepat rasa macam, oh aku dah okey, boleh buat ni, boleh buat tu. Sedangkan ada beberapa benda lagi lah yang kita kena jaga. Tapi at least dah jauh beza lah dengan dulu. At least Dan itulah yang saya rasa macam satu nikmat yang saya rasa macam anda semua yang dengar ni pun mesti usaha. Macam Hairul cakap tadi, mesti usaha, mesti ubah hidup kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak ubah diri kita? Dan kalau bukan sekarang, bila lagi? So Alhamdulillah Hairul dah ambil dia punya keputusan dia 3 tahun lepas. Dan kami doakan mudah-mudahan anda buat keputusan ASAP sesegera mungkin, supaya bila kita berakhir nanti, kehidupan kita berakhir dengan kematian yang husnul khatimah, insya-Allah, berada di rumah dengan anak cucu kita dalam keadaan kita sedar. Dan kalau bolehlah kita tak nak di katil ICU, dalam keadaan on ventilator dan sebagainya, insya-Allah. So itu saja. Terima kasih banyak Hairul. Mudah-mudahan ada rezeki untuk kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.